Hai korang. Antara korang berdua kan, siapa lagi bijak? Dia. Nama saya Akmal dari kos Sistem Engineer. Nama saya Aiman dari kos Artificial Intelligence AI. Berapa lama yang diperlukan oleh bumi untuk berputar satu pusingan penuh? 365 hari. 24 jam. Betul. Apakah nama laut yang memisahkan Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak? Laut Cina Selatan. Berapa jumlah tulang dalam badan manusia dewasa? 206. Betul. Wow. Apakah binatang yang boleh tidur berdiri? Burung hantu. Penguin. Yo. Dia 4 kaki. 4 kaki. Apa benda tu? Dia selalu ditunggak. Kuda. Mantap dia, baik dia kau. Siapa dia kau? Dalam tubuh manusia, organ manakah yang paling berat? Perut. Salah. Abdomen. Salah. Usus. Salah. Organ tu kat luar. Kulit. Betul. Dalam sistem badan manusia, darah mengalir dari jantung ke paru-paru melalui apa? Trakea. Maaf selalu sebut faham, tapi sebenarnya tak faham. Darah baru-baru kan. Clue. Arteri? Pulmonary artery. Yes, betul. Buah apa yang mengandungi kandungan gula paling tinggi? Buah ni selalu ada bulan puasa. Tembikai. Salah. Durian. Orange. Salah. Apple. Salah. A few moments later. Sebelum kita berbuka, kita makan dia dulu. Kurma. Betul. Haiwan manakah yang boleh bertukar jantina dalam hidup? Dia boleh jadi perempuan, boleh jadi lelaki. Kuda laut. Salah. Dia hidup dalam air. Dan dia ada dalam kartun. Pak Sulaiman. Salah. Dia spesies ikan. Dolphin. Salah. Dia badan dia macam warna belang-belang. Ikan badut. Betul. Okay, last question. Negara mana yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022? Arab Saudi. 2022. Paris. Salah. Olimpik. Clue. Mula huruf Q. Q. Qatar. Betul.